dengan dia. Korang pasti tahu muka dia ni. Nanti saya sebut ya. Hantar dalam channel dia. Nanti saya tag dekat video ni. Tunjuk. Letak tutup itu. Ni. Itulah video orang dia. Dia boleh je tak tunjuk muka dia gigi sebab kan dia dah pasal kat video dia gigi. Jadi saya tak boleh. Aku tak boleh sebab saya privacy ya guys. Sudah ada YouTube tahu. Ada wow. Mata. Tapi edit lah. Ni tadi lah. Woi. Kereta guys. Kalau tak boleh kita tengok nombor tu kat belakang dia. Sebab itu takut korang macam lacak kan. Takut. Korang kata itu. Kita tengok. Alice tak pernah suka dengan sepupu sendiri cetak. Apa tak tahu ya? Alice, saya mandi lagi. Tak. Saya pun mandi lagi. Ada tak? Kita nak cari buah beri guys. Hati-hati guys sebab air ini sangat membahayakan. Banyak semut guys. Saya tak ada guys. Sebenarnya ada tapi yang rosak lah. Yang ada kaki lah. Kat atas ada. Itu rosak dah kalau lawan apa mesti boleh makan. Manis. Yang ni tak boleh makan ni. Dah basi-basi tu. Yang ni sebab kita tak sayang dia. Kita buang yang dah rosak. Apa? Ya Allah, aku masih nakut ni. Nampak lah. Ada sana. Ya itu butterfly. Saya tadi dapat kat sini. Sebenarnya saya tak pernah naik ni guys sebab dia dah agak-agak macam kan ya. Macam nak jatuh gitu. Tengok pokok kat atas. Tuh, dia nak patah. Alah. Saya nak try naik dah. Tadi abang saya dengan Firas tadi naik molek-molek ni. Dia macam molek je duduk. Dia asyik dia berat ayah. Ada awak berapa? Berat lah je. Dia kira lagi ni. Sudah selesai cerita terakhir. Kau yang memulai bukan yang memulai. Masuk ni. Duduk tengok. Tapi kalau okey, itu nanti ada video terpisah guys dekat video dia guys. Bintang-bintang 09 indah Manga salah ya. Salah ya. Ya Izaya and the diva living la I be like the one of korang tahu tak? Kita kan sekejap, tak nampak gila. Sabar aku buat tahu okey. Tutup guys. Ni, tu. Sekejap, ni lah. Nanti spoiler time. Bintang 05 itu guys. Makey Beats. Oh my gosh. Kita mau spot check jom bilik. Hah? Spot check? Masuk jom rumah. Boleh ke? Sini ya. Daisy ke? Daisy? Lama dah kau awak using? Oh, nenek ya cerita aku. Kalau nak untuk saya. Boleh. Tidak. Tapi janganlah tak kunci sebab jangan lagi gigi rompak. Gini. Kita tubik kan. Kita tinggal gitu. Lepas tu kita rompak. Tahu? Ada tempat makanan. Kita main masak-masak je lah. Kita buat guys. Nak apa guys? Oh ya, tangan saya. Aku juga ada ini. Lapelo. Ni. Ada makanan. Ada banyak. Ada nasi goreng mak telur. Air Milo tapi busuk. Dengan lain-lain. Dengan busuk lah. Hah? Dengan busuk lah. Nak segabar nak kek. Ada kek ni. Special.
Nak apa? Kejap. Murah kita aku. Aku nak... Sabar. Kita tukar. Tak lagi. Gini. Kita tengok nama merah tu. Saya nak... tapi ke? Dia loko. Ni orang yang ni tapoki. Yang ni tapoki. Yang ni perasa. Saya nak tapoki. So. Okay. Satu. Saya betul. Ya. Saya nak... Apa? Saya nak... Ni ada mochi juga. Ada kicap rasa sedap. Nak apa? Cepat. Saya nak air. Nak topoki kan tadi kan? Topoki dengan daging dia. Sabar. Tu pun ada kedai tapi tak ada orang jual. Ada kedai saya juga, Kak. Dia lah ketchup. Yalah. Ada dua lah kedai awak. Okey. Lepas ni kita pergi kedai gula. Sebab tuan... Sebab dah ketuk saya ni. Jangan takut-takut. Orang tahu. Dia ada air. Dia pukul. Tu banyak air dia. Bersihnya air dia. Air. Wait, tengok ni air dia bersih sangat. Tengok air dia bersih. Wow, so amazing. So amazing. Tapi bersih ni kalau kita tuang. Okay. Mana sudu dia? Ni. Kurang air dia. Bapak kata. Kita bagi perasa dulu, guys. Lepas tu kita bagi kicap sikit. Tu dah kicap. Ni kita bagi garam. Gula. Masa tala nani kira karu-kana. Nak beli air adik? Nak beli air tadi? Air minum. Tak ada bekas ni. Oh, ada. Kau jangan khawatir. Shoo. Shoo. Idea ni sangat special untuk kau je. Kita bagi air sikit. Air. Kita bagi perasa juga. Wow, sangat bagus. Ini bintang, guys. Ini jual. Wow, sedap ni. Nanti kita bagi serbuk Milo. Kita bagi sikit serbuk Milo. Lepas tu bagi gula. Senang hidup jiwa. Cara tangkap orang Kelantan. Kau apa orang Kelantan? Tak apa. Aku colek budak je. Aku ni anak dewasa. Remaja! Kita buang yang keras-keras ya. So kita letak kat situ je. Lepas tu biar dia datang. Budak tu datang! Dia nak laku. Okey, siap dah. Ni, air Milo special. Macam mana? Tolong videokan. Okey. Bukan satu balik. Okey. Bukan. Kau gini. Kita ambil cawan. Cap. Topoki. Dan juga air Milo. Sedap ni. Tak tahu. Pelagak aku tu suka macam. Makanlah, cepat. Kotorlah rumah dia weh. Okey. Baik. Dia akan mukbang, guys. Ya Poki. Tak Poki. Dia mukbang. Okey. Tak mahu sesat kita mandi lagi. Nampak tak muka kita? Tak.
kalian ni. Oi. Minum air lalu. Sebab ibu guys. Sekejap. Mak Aisyah. Ha? Tak malah bayar aku beli. Lepas tu aku video aku kerja kau. Dah. Dah. Jaya. Dah. Tamatlah sudah kisah kami. Masuk lokal. Tamat guys. Bye-bye. Bye.